Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kepada semua penonton-penonton podcast KPT yang ketika ini bersiaran secara langsung di Facebook Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga di laman Facebook dan YouTube. Jadi kita masih lagi sebenarnya berada di PICC, Putrajaya International Convention Center, untuk kita membawakan ataupun kita berada di Festival Idea Putrajaya yang berlangsung mulai 4 hingga 8 November 2025. Tadi banyak telah pun kita membincangkan bersama dengan panel-panel kita mengenai ekosistem pendidikan tinggi negara. Begitu juga dengan Festival Idea Putrajaya ini, apa yang menarik dan juga mengapa sebenarnya anda yang di luar sana perlu datang ke Festival Idea Putrajaya ini, kerana pelbagai segmen yang kita nak tawarkan, yang kita nak sajikan kepada penonton-penonton semua. Namun dalam segmen khas kita bawakan di podcast KPT kali ini, kita sebenarnya nak memberikan satu dedikasi sokongan kita, solidariti kita kepada Palestin. Dan pastinya juga ini yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri, untuk kita juga mengetengahkan isu mengenai kita punya solidariti bersama rakyat Palestin. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, terdapatnya satu misi daripada aktivis-aktivis di Malaysia yang menyampaikan suara sebenarnya kepada dunia mengenai isu kemanusiaan yang sedang pun menimpa bagi rakyat Palestin itu sendiri. Jadi dalam episod pada kali ini kita akan bincangkan mengenai misi di atas ombak, apa ertinya solidariti untuk Palestin. Dan kita bersama dengan salah seorang aktivis yang turut sama sebenarnya berlayar dengan harapan kita dapat masuk ke Gaza, tetapi akhirnya dipintas oleh rejim Israel, dan beliau sendiri akan menceritakan detik-detik pengalamannya semasa pelayaran itu dan juga semasa penahanan oleh rejim Israel itu sendiri. Jadi bersama dengan saya sebenarnya adalah Syaf Shukri, yang juga merupakan aktivis bagi Freedom Flotilla Coalition FFC, dan beliau juga merupakan seorang wartawan di Esrawani. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Syaf Shukri. Waalaikumsalam. Terima kasih Hafizi. Terima kasih KPT. Terima kasih Festival Idea Putrajaya untuk menjemput saya untuk hari ini. Baik Syaf, KPT memberikan satu segmen yang khusus untuk kita menunjukkan solidariti kita kepada rakyat Palestin. Jadi mungkin Syaf dapat ceritakan sedikitlah mengenai FFC ini sendiri, pelayaran Freedom Flotilla Coalition ni, FFC. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini ada satu lagi, iaitu Sumut Flotilla. Mungkin dapat diceritakan dulu secara backgroundnya ataupun secara pengenalannya, siapa yang pergi Sumut Flotilla dan juga siapa sebenarnya yang pergi FFC, dan mungkin ada gerak kerjanya sebenarnya kita hantar yang first batch tu difahamkan influencer dan seterusnya adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Baik, terima kasih Hafizi untuk soalan tersebut. Baik, sebenarnya FFC, Freedom Flotilla Coalition, merupakan satu gabungan yang dibentuk sebab sebelum tahun 2010 banyak misi-misi daripada pihak persendirian ataupun kapal-kapal persendirian yang cuba untuk memecahkan kepungan haram rejim Zionis di Gaza. Bukan setakat untuk menghantar bantuan kemanusiaan, bukan untuk menghantar bantuan makanan, bukan untuk hantar bantuan perubatan semata-mata. Kita nak pecahkan kepungan haram ini, dan juga kita nak pastikan pemimpin-pemimpin global terus diberi tekanan untuk kita sama-sama break the siege dan juga untuk kita break the silence, kerana kita tahu banyak pemimpin-pemimpin di peringkat global ini bersekongkol dengan rejim Zionis untuk terus menghalalkan apa saja mereka lakukan di bumi barakah di Palestin. Jadi apa yang berlaku ialah FFC ini wujud selepas banyak sangat pihak-pihak yang orang kata macam sukarela untuk berlayar masuk ke Gaza untuk menghantar untuk memecahkan kepungan ini, Hafizi, dan juga untuk memberi isyarat kepada pemimpin dunia to break the siege and to break the silence. Jadi FFC datang dengan satu mereka ni, kepala-kepala besar ini ataupun individu-individu yang bertanggungjawab ini datang dengan satu idea, apa kata kalau digabungkan semua misi-misi ini di bawah satu payung yang besar, itu Freedom Flotilla Coalition. Maka terbentuklah Freedom Flotilla Coalition pada 2010. Dan kita tahu juga misi yang dijalankan oleh pihak FFC ini bukan kali pertama, Hafizi. Untuk yang terbaru yang saya sertai, FFC dengan gabungan Thousand Madeleines to Gaza, TMTJ, merupakan misi antara misi yang telah dirancang rapi lah. Kalau ikutkan pada tahun 2010 ada beberapa misi. Pada tahun 2016 kita tahu kapal yang dinaiki oleh ahli lembaga pemegang amanah MICAS sendiri, Dr. Fauzia Hassan, kapal Zetuna Oliva,
dalam misi Women's Boat to Gaza, dan tahun 2018 pun ada misi juga kapal Al-Auda untuk menghantar bantuan perubatan yang dinaiki oleh Profesor Dr. Fandi Saleh. Jadi banyak misi sebelum ini, dan misi yang saya sertai ini bukanlah sesuatu yang baru. Mungkin penonton juga kurang arif, sebab ramai yang mengatakan kami ini adalah gelombang kedua. Kami merupakan gelombang ketiga sebenarnya. Pada bulan 7 yang lalu ada satu misi yang dilancarkan oleh pihak FFC juga yang melibatkan Greta Thunberg. Kalau kita tahu ada beberapa misi melibatkan kapal Handalan dan juga kapal Madeleine. Jadi kedua-dua kapal tersebut telah dipintas juga berdepan dengan nasib yang sama seperti yang kami lalui. Seterusnya barulah gelombang kedua, Global Sumut Flotilla, dibarisi oleh beberapa NGO terkenal di Malaysia, aktivis-aktivis yang kuat pengaruhnya di Malaysia, dan juga beberapa pempengaruh media sosial yang turut serta. Dan kami merupakan gelombang ketiga disertai oleh doktor perubatan, wartawan dan juga NGO ataupun aktivis-aktivis persendirian yang terlibat. Kerana apa misi kami diteruskan pada kali ini? Sebab kita tahu sejak peristiwa 7 Oktober 2023, Fizi, hampir 70,000 warga Palestin terbunuh. Doktor perubatan, wartawan, rakyat biasa, wanita dan kanak-kanak. Jadi suara wartawan itu mungkin sudah semakin kurang dari dalam bumi Gaza itu sendiri. Lebih daripada 250 wartawan terbunuh. Dan kita tahu dalam beberapa minggu lepas pun kita lihat beberapa wartawan yang prominent terbunuh juga disebabkan oleh kekejaman rejim Zionis ini. Mereka tidak mahu apa yang berlaku di Gaza itu sampai keluar. Mereka mahu naratif mereka itu diperkemaskan dengan penipuan dan juga pembohongan mereka kepada dunia, supaya mereka nak masyarakat global ni tahu mereka sebenarnya apa yang cuba dipotretkan ialah mereka nak membuat kebaikan. Tapi mereka lupa bahawa dengan adanya sosial media pada hari ini, masyarakat dunia lebih tahu. Mereka bertindak, melakukan protes di jalanan, cuma tidak dapat membuat lebih kerana kita tahu ramai lagi pemimpin yang terus-menerus bersekongkol sehingga hari ini, Hafizi. Okey, saudara Syaf merupakan seorang wartawan. Sudah pasti dalam menyertai misi FFC ini berperanan juga sebagai pelapor kepada rakyat Malaysia. Betul. Dan rakyat Malaysia sebenarnya dari segi sources ataupun dari sumber untuk mendapatkan info tu sangat limit. Disebabkan oleh beberapa, seperti yang Syaf katakan, bagaimana sebenarnya rejim Zionis ini memaparkan mereka ni sebagai baik belakang saja. Betul. Tapi sebenarnya kejahatan dan kezalimannya itu di belakangnya sangat dahsyat sebenarnya. Bagaimana sebenarnya Syaf boleh, ataupun mungkin Syaf boleh ceritakan penugasan sebagai wartawan menyertai misi berkenaan, dan juga dari segi pengalaman lah teruslah, ataupun penugasan sebagai wartawan dulu lah. Pengalaman nanti kita cerita lepas ni. Baik, boleh. Dia sebenarnya bukan mengejut juga Hafiz, sebabnya tahun lepas saya dah sertai juga. Saya dijemput ataupun saya ditugaskan untuk menyertai misi yang sama, Break the Siege Freedom Flotilla to Gaza. Kalau di Malaysia ini yang memainkan peranan untuk menggerakkan misi inilah MyCare lah, Humanitarian Care Malaysia. Jadi ketika itu saya dan juru kamera Abi Uza ditugaskan untuk ke Istanbul untuk melihat segala pergerakan, segala perancangan sebelum kita memulakan pelayaran dari sebuah pelabuhan di Istanbul. Jadi apa yang berlaku tahun lepas, banyak sangat dugaan dia. Kapal tak bersedia, ada masalah dari segi teknikal, kemudian ada masalah diplomasi, sebab tentu negara-negara yang besar khususnya yang bersekongkol dengan rejim Zionis ni, even Israel sendiri memberi tekanan yang kuat kepada Turki untuk tidak melepaskan kami berlayar. Dan selepas itu perkara yang terakhir berlaku ialah negara Guinea-Bissau yang memberi kebenaran untuk kami menggunakan bendera mereka masuk ke perairan antarabangsa, menarik semula kebenaran di saat-saat akhir. Jadi itu menyebabkan kami tidak boleh berlayar, kerana sesuatu kapal tu kalau dia nak berlayar masuk ke perairan antarabangsa kena didaftarkan dengan mana-mana negara, dan bendera negara tersebut perlu diletakkan di atas badan kapal tersebut untuk masuk ke perairan antarabangsa. Jadi perkara itu tidak berlaku kepada kami, dan kebenaran itu ditarik pada saat-saat akhir. Dan Alhamdulillah pada bulan 7 tahun lepas pun saya sepatutnya dah bersedia untuk pergi ke Malta sebenarnya, Hafizi. Dr. Fauziah sentiasa update dengan saya from time to time. Sejak daripada misi bulan 4 tu juga lah saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan tim MyCare di Malaysia. Dan untuk tahun ini sebenarnya di luar jangka. Apa yang berlaku ialah saya diminta untuk mendaftar terlebih dahulu, bagi nama kepada Dr. Fauziah untuk lihat kalau ada peluang untuk sertai misi. Tapi ketika itu hanya ada 8 kapal layar yang bersedia daripada Thousand Madeleines to Gaza ni. Jadi peluangnya agak tipis. Jadi di saat akhir pula kapal yang saya naiki, kapal Conscience itu dah bersedia untuk berlayar. Sebab pada bulan 7 atau bulan Mei dulu kapal tu diserang oleh rejim Zionis. Kapal itu diserang menerusi drone.
Jadi ada beberapa fasiliti penting dalam kapal tu rosak teruk. Jadi kapal tu siap pada saat-saat akhir, dan pada 23 hari bulan malam, 23 bulan September saya dimaklumkan penyertaan saya lulus. Tapi saya perlu sampai ke Itali pada 27 hari bulan. Jadi 20 sepanjang 23, 24 hari bulan tu persiapan di saat akhir. 25 hari bulan saya fly sampai ke dari KL ke Abu Dhabi, Abu Dhabi ke Rome, Rome ke Otranto. Jadi daripada Otranto tu kita ke Brindisi pula untuk sampai daripada Rome kena ke Brindisi sebelum sampai ke Otranto untuk beberapa persiapan di situ. Dan maka dengan itu secara rasmilah saya menyertai misi kapal Conscience untuk ke Gaza itu. Okey, itu cerita dari segi sebelum berlayar lah. Betul. Kali ini yang climax ni kita nak tanya ni. Ketika mana pelayaran tu, mungkin Syah dapat kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang berlaku. Dan boleh saya katakan misi ni antara hidup dan mati. Betul. Dalam menyuarakan ataupun dalam membawa obor solidariti rakyat Malaysia secara totalnya. Mewakili Syah ni, mewakili rakyat Malaysia, menyampaikan suara solidariti kita antara hidup dan mati. Mungkin Syah dapat ceritakan pengalaman ketika berlayar itu sendiri, dan mungkin detik-detik cemas yang boleh Syah kongsikan dengan kita ketika mana kapal yang dinaiki oleh Syah sendiri dipintas. Baik. Dan juga boleh dikatakan diserang. Betul. Penahanan Syah pun juga mungkin Syah boleh ceritakan dengan kita semua. Baik. Pelayaran itu mengambil masa sebelum kita dipintas tu dalam 8 hari sebenarnya, Fizi ya. Jadi pelayaran tu agak sukar bagi saya sebab saya mabuk laut. Agak sukar kerana saya mabuk laut dan setiap hari saya terpaksa berdepan dengan situasi yang saya pening kepala. Tapi nak tak nak kita tahu kita berada di situ bertugas sebagai seorang wartawan, satu-satunya wartawan dari Malaysia pada ketika itu. Jadi saya dah cakap kepada rakan-rakan wartawan lain, even di Astrawani, bos saya pun sangat memahami. Saya membuat kemunculan hampir setiap hari, bukan setakat di Astrawani, saya dipanggil untuk melakukan radio interview bersama dengan stesen-stesen radio di Astro dan juga di luar daripada Astro sendiri. Bukan apa Hafizi, sebab ketika itu gelombang global sumut begitu besar. Jadi bukan kata kita nak cuba beat mereka, kita nak pastikan yang global, masyarakat Malaysia khususnya tahu bahawa ada pergerakan yang ketiga berada di belakang global sumut. Jadi saat selain daripada mabuk laut, satu lagi cabaran ialah ketika kami perlu mendepani hakikat bahawa rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat daripada Global Sumut Flotilla itu, kapal mereka telah dirampas, mereka ditawan. Jadi ketika itu kita berada di perairan antarabangsa. Misinya ketika itu mungkin kalau orang yang berfikiran singkat akan berkata, tak mungkin kita akan teruskan misi lah sebab tahu akan risiko dan bahaya yang akan didepani. Namun kami satu kapal itu semua delegasi sepakat untuk meneruskan pelayaran kerana walaupun kita menjangkakan perkara itu akan berlaku, tapi misi utama perlu dibawa, perlu diteruskan, iaitu untuk memecahkan kepungan haram ini dan juga memberi mesej kepada pemimpin dunia untuk tidak terus berdiamkan diri. Jadi kami teruskan misi. Dan banyak penceritaan sebelum ini kalau dapat dilihat ya, seperti bos saya sendiri Ashad Ismail menerusi misi Mavi Marmara pada tahun 2010, menerangkan kepada saya secara spesifiknya sekiranya kapal akan ditawan, para peserta ataupun yang terlibat dalam pelayaran itu akan dimaklumkan lebih awal, mungkin beberapa jam lebih awal supaya kita lebih bersedia. Jadi itu antara intipati yang saya pegang sehinggalah saat saya pada tanggal, saya tak ingat dalam 8 hari bulan saya rasa, masa waktu kapal nak di-intercept. Namun apa yang berlaku kepada kami berbeza sekali. Kawan-kawan dalam Global Sumut Flotilla mungkin sempat membuat rakaman video yang terakhir, memberi maklumat terkini kepada penonton, tapi itu tidak berlaku kepada kami. Kerana apa yang berlaku ialah kami pada 8 hari bulan pagi tu saya selesai membuat sesi bersama dengan rakan setugas Syazwani di studio, kita buat live telecast lah 2.30 pagi waktu local time, tentu 7.30 pagi waktu Malaysia. Dan pukul 3 pagi saya bersiaran bersama dengan Radio Sina, bersama dengan Jeb, Rahim dan juga Jeb dan Rahim lah. Okay. And then saya masuk untuk tidur sebentar. Jam 5 pagi kami dikejutkan untuk melakukan drill. Okay, drill ni dah macam biasa, dah 3 hari dah kita buat drill pukul 5 pagi untuk kita menghadapi situasi sebenar. Tapi waktu drill tu Hafizi, kita dah nampak dah sewaktu saya naik ke main station tu, dan nampak ada 6 lampu yang mengelilingi kami. Tapi saya tak fikir, mungkin saya fikir ini daripada 8 bot yang bersama dengan kita kot. Tapi lampu tu sangat terang. Jadi bila sampai di situ duduk, dan ketika itulah berlakunya pengumuman yang kedua. Kapten, saya ingat lagi nada kapten tu Hafizi, sebab yalah kita berada di situ untuk drill. Tapi diminta untuk bersedia. Cara kapten tu cakap, boleh saya sebut? Boleh.
Okay, dia buat announcement, dia bunyi siren tu panjang sikit, and then tiba-tiba macam everybody. Dia punya tone dah macam tu tau. To the main station now, the Israeli are here. Itu je Hafizi. And then dalam masa kurang daripada beberapa minit saya mengambil tempat duduk, saya terus duduk pakai life jacket. Saya dah nampak ada 2 helikopter. Tapi again saya akan cakap, saya nampak dalam 2 atau 3 helikopter yang mengelilingi kami. Bukan setakat mengelilingi lah, yang satu helikopter tu berpusing di atas kepala kami sampai kita rasa nak terbang tentu. Bila helikopter tu dah stop kejap, kita nampak dah setiap askar tu dah point laser tag kepada semua peserta yang datang kapal tu. Jadi waktu tu Hafizi, sama ada hidup atau mati. Laser tag tu ni nak tembak tu lah. Betul. So jadi sama waktu tu ialah sama ada you hidup atau you mati. Time tu memang saya mengucap ayat kursi memang tak lekang, dan juga kita berselawat juga waktu tu untuk tenangkan hati, jadi pendinding diri kan. Sebab time tu alhamdulillah bila saya tengok delegasi Malaysia yang lain sangat tenang. Jadi itu semangat yang saya bawa juga. Walaupun time tu memang saya fikir saat itu sebenarnya sampai sekarang menghantui saya. Itu memang menghantui saya sebab the moment helikopter tu datang. Sebab Hafizi, apa yang orang perlu tahu, kita berhadapan dengan tentera Zionis, tentera yang paling kejam dekat dunia Hafizi. Mereka boleh lakukan apa saja. Kanak-kanak, bayi kecil pun boleh ditembak begitu saja. Jadi apalah kami ni kan. Jadi dalam ketumbukan itulah yang saya sedar bahawa walau apa jua situasi yang perlu yang kita depani ini, Allah akan sentiasa bersama dengan kita dan kita perlu sentiasa ingat kepada Dia. Okey, itu antara detik-detik cemas lah. Selepas helikopter dan juga beberapa kapal yang pada ketika itu masih lagi dalam keadaan gelap, Okey, Syaf dapat ceritakan detik-detik cemas bagaimana sebenarnya kapal ditawan dan Syaf ni dipindahkan ke Israel itu sendiri. Betul. Mungkin dapat diceritakan mengenai itu. Baik, satu perkara lagi. Kami dipintas terlalu awal sebenarnya, Hafizi. Terlalu awal. Macam geng-geng yang lain, even kalau tengok dalam sejarah flotila yang lain sebelum ni, mereka ditawan pada kedudukan 50 batu nautika ke bawah, 70 batu nautika ke bawah. Jadi kami ditawan pada kedudukan 120 batu nautika, satu jarak yang sangat jauh. Kami berada berdekatan dengan perairan Mesir pada ketika itu. Jadi jarak tu macam agak jauh. Jadi ketika kami ditawan, tentera Israel telah mengepalailah ataupun mereka took over the ship. Jadi mereka bawa kapal kami sampai ke pelabuhan di Ashdod, dan jarak yang jauh tu mengambil masa 14 jam untuk kami sampai. Bayangkan dalam keadaan 14 jam tu kami diletakkan dalam satu deck di bahagian bawah kapal, deck yang sangat panas, deck yang cuba untuk kami elakkan sewaktu kami berada di atas pelayaran kerana deck tu sangat panas. Bayangkan dalam 92 peserta yang diletakkan di situ, ditawan di situ, dan askar Israel total saya rasa dalam 40 ke 50 orang askar yang berada bersama dengan kami. Jadi kami dinafikan hak untuk ubat, makan. Ini di mana? Di dalam deck tahanan tu. Deck tahanan. Betul. Cuma mereka ini ni consider sebagai penjara juga. Betul. Kami itu deck kira macam kita ditawan lah. Ditawan depo dalam tahanan. Betul, depo tahanan. Tapi deck tu okey sebenarnya, tapi dia panas, terlampau panas. Jadi apa yang terjadi ialah askar-askar Israel ni dia cuba nak tunjukkan naratif yang mereka ni baik kepada masyarakat dunia. Ada kamera setiap askar tu ada kamera di atas kepala mereka. Jadi mereka cuba untuk offer kita makanan, kita minuman, tapi kita tak terlayan lah, we don't buy it. Sebab kita ada bekalan kita sendiri yang kita makan, kita minum. Alhamdulillah saya bersama dengan Dr. Fauziah, saya diberi doktor-doktor Malaysia dan juga doktor-doktor perubatan yang lain memberikan saya bekalan yang cukup ketika saya mabuk. Satu lagi pengalaman yang saya susah sikit nak lupa, sebab waktu kita dalam ketakutan, kepanasan tu, time tu jugalah mabuk laut saya nak datang Hafizi. Jadi ketika itulah saya melihat juga menjadi saksi kepada doktor-doktor yang berada di atas kapal, kerana askar Israel menawarkan untuk memberikan doktor mereka kepada saya untuk merawat saya. Tapi doktor-doktor yang bukan beragama Islam, doktor-doktor yang berada atas kapal, doktor-doktor dari Malaysia sendiri menawarkan diri untuk memberikan rawatan kepada setiap pesakit yang berdepan kesukaran sewaktu berada dalam tawanan tersebut, untuk memastikan kami tak pergi kepada doktor-doktor Israel ni. Jadi apa yang berlaku bila kita nampak Hafizi, you can see semangat dan juga semangat luar biasa aktivis-aktivis ni, doktor-doktor ni bangkit untuk mempertahankan supaya mereka boleh merawat kawan-kawan yang sakit ni. Jadi mereka memang saat tu memang you akan nampaklah saat yang agak tense, sedikit takut sebab yelah masing-masing dah mula tinggi suara, tapi kita tentu macam cuba untuk bertenang di sebalik ketegangan tersebut. Tapi itulah askar Israel ni, again saya cakap, dia cuba nak tunjuk kepada dunia bahawa walaupun mereka menawan kita, kami masih dilayan dengan baik. Tapi sebenarnya tidak. Kita nak pergi tandas pun kena angkat tangan. Kena angkat tangan. Kalau macam dia pandang you time tu, you bolehlah pergi tandas. Kalau tak pergi tandas. And then waktu nak pergi tandas tu pun,
You tak boleh more than 5 minit, more than 3 minit sebab sampai ke tandas dia escort kita. Punyalah takut tu. Saya pun tak pasti kenapa tapi Berapa hari saudara Syaf di dalam atas kapal tu. depo tahanan? Atas kapal tu 14 jam Hafizi. 14 jam. 14 jam sebab Lepas dia itu nak, ke mana pula dihantar? dia nak pastikan kita sampai pelabuhan tu dah malam. So macam contoh kita tak nampak di mana kita berada lah, kita pun tak tahu dekat mana kan. So dah lepas 14 jam kita sampai ke pelabuhan. Saya antara yang 10 terawal keluar dari kapal. Jadi bila kita dah sampai nak cross the bridge untuk masuk ke pelabuhan, kita kena perkenalkan diri terlebih dulu. Tahanan. Ini baru tahanan atas kapal ni, belum masuk ke pelabuhan lagi. Belum masuk ke pelabuhan lagi. Betul. Okey, ceritakan yang pelabuhan tu pula. Yang pelabuhan tu dalam saya rasa kejadian yang berlaku ataupun segala proses yang berlaku di pelabuhan dalam 4 ke 5 jam. Sebab setiap aktivis, setiap peserta perlu melepasi 10 ke 11 checkpoint. Hafiz ya. Kita sampai ke port, kita diminta untuk duduk dalam keadaan commando rest tu. And then kita dibawa masuk, ada 2 askar atau saya pula time tu yang jaga saya seorang polis. Saya rasa polis ni baik. Saya tak pastilah, susah nak kata mereka ni baik. Cuma dia tu mungkin dia lembut sikit dengan saya. Jadi saya dibawa ke 10 ke 11 checkpoint. Checkpoint yang pertama dia dekat sini kekuatan mental kita dia dicabar juga sebabnya you seorang-seorang. Sebelum ni you dalam kapal, you tahu you ada kawan-kawan dari Malaysia, kawan-kawan dari seluruh dunia yang berada bersama dengan you. Tapi kali ni you seorang-seorang, you kena lepas 10 ke 11 checkpoint ni sebelum you nak bawa masuk ke penjara. Jadi 10 ke 11 checkpoint ni agak mencabar sebab dekat situ kita digertak, kita ditanya soalan adakah kita ni ada link dengan Hamas, adakah kita menyokong Hamas. Segala barang-barang kita diperiksa, dibuang. Saya dibogelkan 2 kali dekat sini. Dibogelkan juga sebab dia nak check kita punya badan kan, dia nak check full check tu. Saya dah keluar and then saya dipanggil masuk semula. Kali tu macam saya kena bersandar ke dinding dan mereka membuka baju dan seluar saya dekat situ. Okey Syaf, kita beri laluan kepada azan dulu. Baik. Selepas ni kita akan cerita lagi, tengah seronok cerita ni. Baik. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga saudara Syaf Syukri, aktivis bagi Freedom Flotilla Coalition yang juga merupakan seorang wartawan di Astro Awani, dan beliau berkongsikan dengan kita sebentar tadi mengenai pengalaman beliau menyertai misi solidariti, misi ke Gaza, misi pelayaran ke Gaza sebenarnya. Dan banyak yang telah pun dikongsikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi kita nak meneruskan perbincangan kita, perkongsian daripada saudara Syaf Syukri yang tadi kita dah dengar juga ya, detik-detik cemas dan juga pengalaman telah pun diletakkan di dek kapal lebih daripada 11 jam. 14 jam dan sebagainya. Dan selepas itu sampai ke pelabuhan. Dan selepas itu difahamkan Syaf dapat merasai pengalaman di jail. Di jail ya. Dibasuk dalam sel. Di penjara di Israel. Dapat cerita. Saya sambung balik tadi tu sebab kita tahu macam dekat pelabuhan tu saja Hafiz ya, kita kena lepas 10 ke 11 checkpoint yang paling utama. Itu yang paling menggerunkan sebab knowing these people, kita tahu askar Israel dia akan tanya soalan-soalan yang mungkin boleh membuatkan kita tersalah jawab ke apa, tapi pesanan dalam misi tu dah dibagi tahu awal kepada kami. Apa saja soalan yang ditanyakan, apa saja bentuk provokasi yang cuba nak dilakukan kepada kita, kita diam je, jangan jawab apa-apa. Sebab selagi kita tak jumpa dengan kita punya wakil guaman yang datang, selagi itu kita senyap je. Dan banyaklah dalam counter saya yang dalam checkpoint yang ke-6 atau ke-7 baru saya berjumpa dengan peguam. Itu pun diberi kebenaran berjumpa dalam tempoh 3 minit je Hafiz, sebelum kita nak sign deportation form tu yang menyatakan kita masuk di Israel secara haram dan akan dibawa keluar dalam tempoh 72 jam. Jadi saya sign form tu dan that's it. Itu saja waktu saya berjumpa dengan peguam saya, less than 3 minutes, dan saya bergerak ke kaunter seterusnya. Pelbagai bentuk intimidasi dilakukan dalam bentuk verbal lah. Ditanya adakah saya ini penyokong Hamas, adakah saya ada link dengan Hamas, adakah saya suka Hamas, bagaimana view saya terhadap Hamas, bagaimana view saya terhadap Israel. Jadi saya pilih untuk tak jawab apa-apa. Sampailah last counter tu, saya nak terkencing sebenarnya tu. Memang saya dah nak buang air kecil sangat-sangat. Saya diminta berdiri terlebih dahulu dan Dr. Fauziah pun tiba. Saya pandang Dr. Fauziah, saya cakap memang tak tahan ni. Betul Dr. Fauziah pun berdepan dengan situasi yang sama dan kami dinafikan hak untuk ke tandas waktu itu Hafizi. Bayangkan ya, saya terus ke depan, tangan saya diikat, mata saya ditutup, tali kasut saya digunting.
Dan saya antara individu yang pertama masuk ke van Black Maria ni. Van Black Maria ni kalau anda semua nak tahu, dalam situasi dia memang diperbuat daripada besi 100% mungkin, dan tempat duduknya pun besi, tak ada cushion. Dalam keadaan you tahan nak kencing, you dinafikan hak untuk kencing tu, you kena bawa masuk ke van Black Maria. Aircon dibuka dalam suhu yang paling kuat dan kerusi tu besi. Dan saya sejuk sangat-sangat Hafizi. Jadi saya orang pertama masuk, jadi saya kena tunggu aktivis-aktivis lain masuk. Dalam dia nak penuhkan van tu dalam 20 ke 25 orang. Jadi bayangkan setiap 20 ke 25 orang yang lain ni kena lalui 11 ataupun 10 ataupun 11 checkpoint yang sama macam saya lalui. Itu pun dah makan masa sejam lebih nak masuk ke van lagi. Jadi saya kena tunggu setiap orang sampai baru van tu bergerak. Jadi kita ada kita punya counting sendiri kan dalam van tu bersama dengan aktivis lain. Bila van tu dah penuh pun, kami ditahan hampir 2 jam Hafizi, tak bergerak. Jadi bayangkan dalam keadaan you nak terkencing, you tak boleh nak buang air besar sebab you tak boleh nak buang air kecil sebab van tu tak bergerak. Kalau ikut hati memang saya nak buang je time tu dalam tu kan. Tapi saya fikir implikasi dia mungkin akan teruk. Mungkin saya kena pukul, kawan-kawan lain kena pukul. Jadi terpaksa tahan sampai ke penjara tu Hafizi. Saya rasa tu lebih daripada berapa jam lah. Memang lama lah. And then perjalanan nak ke penjara tu pun dalam 2-3 jam juga. Okey, dah masuk penjara tu mungkin dapat ceritakan suasananya, situasinya. Adakah ada katil dan juga adakah ada televisyen yang kita boleh tengok atau macam mana? Bertuah kalau ada TV. Okey. Kan dia nak tunjukkan sangat dia baik. Faham. Okey. Kita dah sampai, saya cakap tadi saya dah tak tahan nak kencing kan. Kita sampai ke penjara awal pagi, saya tak tahu pukul apa. Jangkaan saya time tu mungkin pukul 4 ke 5 pagi. Kita masuk ke sel, kita dikurung terlebih dahulu dalam satu macam sangka yang besar tau Hafizi. Semua peserta lelaki masuk dalam tu. Kami disuruh dipaksa mencangkung dengan keadaan bau sel tu yang sangat busuk, bau hancing yang sangat kuat. Dan ketika itulah semua polis-polis Israel, polis-polis Zionis ni berkumpul depan sangka tu. Mereka melihat kami dalam keadaan mereka ketawa, mereka mentertawakan kami, membuli kami. Jadi saya pun alhamdulillah dekat situ tak lama sebab mungkin saya dipanggil awal sebab nama ayah saya. So I was called by my father's name, Abdul Jalil kan. Jadi saya antara yang terawal dipanggil keluar. Dekat situ kita buat sesi fitting dan saya dibogelkan sekali lagi dekat situ dalam keadaan saya kena duduk squat dalam masa beberapa minit saya tak ingat. Saya squat dan saya pakai baju yang mereka berikan. Saya pergi jumpa doktor. Yang kelakarnya ada jumpa doktor. Konon-kononnya jumpa doktor, kononnya nak bagi tahulah doktor tu nak tahu apa kita punya rekod perubatan kita, apa ubat yang kita nak bawa masuk. Konon-kononnya bila dah bagi tahu tu, saya ingat adalah belas kasihan juga. Tidak Hafiz, semua ubat yang saya bawa semua dirampas. Jadi macam no point pun jumpa doktor. So lepas jumpa doktor barulah kami dibawa masuk ke sel dan sel tu besar, boleh muat 8 orang. Tak ada tilam yang luar biasa, hanya sangat-sangat nipis lah. Kalau nak dikatakan bedsheet itu sangat nipis. Toto lah, tapi sangat nipis. Dia macam letak atas rangka tilam tu kan, bunker tu kan. Tidur atas tu 8 orang. Saya bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Alauddin. Saya berada satu sel yang sama dengan dia. Tandas, ya Masya Allah, tandasnya tu kalau tengok ke lubang membuangnya tu memang luar biasa kotornya. Tapi sebab you tak tahan nak kencing, air kencing je kat situ. Kami tak diberi air, diberi makan tapi tak diberi air. Kena minum air dalam sinki itulah, dalam tandas tu. Jadi saya memilih pada hari kedua tu memang saya mungkin dah sedikit lapar, saya hanya makan 2 suap dan saya tak minum langsung air yang di dalam tandas tu lah, sebab kita berdepan dengan segala kemungkinan. Kita tak tahu, mungkin mereka boleh letak racun, mereka dah kencing dalam makanan kita, mereka dah letak ludah dalam makanan kita. Jadi saya memilih untuk tak makan, sekadar 2 suap itu untuk mengisi perut yang kosong. Sangat neraka lah sebenarnya pengalaman. Sangat neraka lah. Dengan setiap jam mereka akan masuk ke dalam sel kami. 5 ke 6 orang anggota polis yang fully armed Hafizi, siap dengan senjatanya, siap dengan pistol masing-masing, masuk, tendang pintu penjara, buka lampu, tak kira waktu setiap masa, hanya untuk melakukan kiraan kepada kami, nak tengok beberapa orang dalam sel, dengan bunyi anjing yang kuat dapat didengar dengan jelas. Jadi ketakutan saya ketika itu ialah doa saya ketika itu ialah janganlah sesekali kau lepaskan anjing masuk ke dalam sel ni. Memang berdoa sangat-sangat, sebab setakat kau masuk 2-3 kali, kau nak kira tu boleh tahan lagi lah, walaupun itu torture berulang kan. Tapi ketakutan saya juga ketika itu ialah takut dilepaskan anjing, sebab kita tahu beberapa banduan dari Palestin sebelum ini diserang oleh anjing-anjing liar ni kan. Jadi doa saya ketika itu adalah janganlah mereka masuk dan menyerang kami dalam keadaan yang kami tak bersedia dan kami lemah ketika itu. Tapi alhamdulillah Allah tu Maha mendengar lah Hafizi. Okey, mungkin Syaf dapat rangkumkan sedikitlah apa antara
mungkin penceritaan ataupun solidariti sebenarnya suara yang dibawakan oleh Syaf ini. Begitu juga mungkin Syaf dapat kongsikan dengan kita juga bahawasanya segala cabaran dan juga halangan yang diharungi oleh semua aktivis ini sebenarnya membawa suara solidariti dan impaknya sebenarnya mungkin besar kepada isu-isu kemanusiaan yang kita nak perjuangkan. Baik. Apapun mungkin orang ramai di luar sana seronok nak dengar cerita pengalaman kami semua kan, tapi apa saja pengalaman yang kami ceritakan, saya boleh katakan ia hanyalah 0.00% berbanding penderitaan sebenar yang dialami oleh penduduk di Palestin. Tanah mereka dirampas, rumah mereka dirobohkan, adik-beradik, ibu bapa mereka dibunuh, diserang, dizalimi setiap masa. Even mereka sendiri tak tahu adakah dalam masa beberapa jam lagi mereka akan hidup. Itu kesukaran sebenar mereka. Jadi kami berada di hadapan bukan kerana kita tahu kita hebat, bukan kerana kita tahu kita nak mendepani tentera Zionis, tak. Ini merupakan satu misi yang penting. Pertama sekali macam saya akan ulang banyak kali, kerana misi ini adalah untuk memecahkan kepungan haram rejim Zionis ini. Kepungan ini menyebabkan mereka hidup dalam penderitaan. Mereka tidak boleh melakukan aktiviti ekonomi, mereka tidak boleh berdagang, mereka tidak boleh segala-galanya, Hafizi. Jadi mereka bergantung sepenuhnya kepada bantuan kemanusiaan yang masuk. Kalau tidak ada kepungan haram ini, maka mereka tidak memerlukan bantuan kemanusiaan dari luar. Jadi disebabkan oleh kepungan haram ini yang cuba kami pecahkan, alhamdulillah, walaupun tidak berjaya sampai ke bumi Gaza, namun kami dengan misi-misi sebelum ini, Global Sumut Flotilla, Freedom Flotilla Coalition dan juga Thousand Medlins to Gaza ini dah memberi isyarat kepada warga dunia sebenarnya semua perlu bertindak. Walaupun pemimpin-pemimpin dunia terus bersekongkol, mereka tidak mahu bertindak, mereka terus nak menghalalkan apa saja bentuk tindakan rejim Zionis ini, namun masyarakat sivil ini yang berada di depan. Kita lihat protes-protes luar biasa berlaku di beberapa negara di Eropah, di Spain, di London, di Itali. Jadi dengan tekanan-tekanan sebegini, saya rasa pemimpin mereka perlu akhirnya akur kepada rakyat, dan saya harap ini dapat dilakukan secara terus. Dan khusus di Malaysia, saya nak masyarakat di Malaysia faham ya bahawa perjuangan ini bukan semata-mata mengenai Islam. Ini adalah satu misi kemanusiaan, kerana anda perlu tahu penduduk yang berada di bumi Gaza itu bukan 100% beragama Islam, ada yang beragama Kristian juga. Jadi kita bercakap mengenai soal kemanusiaan. Jadi semangat kemanusiaan ini dibawa oleh masyarakat luar. Ramai dalam kapal kami itu juga, Hafizi, tidak ada agama, namun semangat kemanusiaan yang dibawa itu luar biasa. Jadi semangat itu saya harapkan ada terbit dalam hati penduduk ataupun rakyat di Malaysia ini, tidak kira bangsa, agama, untuk sama-sama berjuang. Kerana apa? Kerana perjuangan kemanusiaan ini penting untuk kita semua. Sekarang ini dunia tidak hanya memfokuskan, kita memfokuskan kepada Gaza, tapi apa yang berlaku di dunia pada ketika ini lebih kritikal. Banyak lagi kawasan-kawasan konflik. Kita lihat yang terbaru, situasi di Sudan. Jadi tanpa ada solidariti, tanpa ada doa, bentuk solidariti ini pelbagai anda boleh lakukan. Tidak semestinya mengikuti misi 100%. Anda boleh berdoa, anda boleh menyampaikan sumbangan, anda boleh boykot jenama-jenama besar yang terus bersekongkol. Jadi tidak semestinya mengikuti misi, anda juga boleh menjadi sebahagian daripada kami dengan melakukan apa saja bentuk solidariti yang mampu anda lakukan. Jadi terus bersemangat untuk Palestin, terus bersemangat untuk keamanan dunia, terus semangat untuk nilai kemanusiaan sejagat, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Syaf Shukri, aktivis bagi Freedom Flotilla Coalition FFC, dan juga merupakan seorang wartawan di Astro Awani yang telah pun berkongsikan kepada kita. Terima kasih juga membawa obor perjuangan, obor solidariti rakyat Malaysia untuk memastikan rejim Zionis ini dilihat satu rejim yang sangat zalim sebenarnya, dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi itu saja yang sempat kita bawakan dalam podcast KPT khas yang kita bawakan untuk kita memberikan solidariti kepada rakyat Palestin atas usaha dan juga atas pengalaman perjuangan daripada aktivis-aktivis kita yang telah pun berlayar melalui Freedom Flotilla Coalition, begitu juga dengan Global Sumut Flotilla itu. Terima kasih kita ucapkan kepada pendengar semua dan juga penonton yang terus ikuti kami di podcast KPT ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat semua.